Asabiah. Maknanya Asabiah ni dia terpakai kepada parti juga. Parti UMNO, parti PAS. PAS buat benda betul, kita kena sokong. Sebab itu betul. Tapi kalau PAS buat apa juga bentuk penyimpangan, kita kena tegur. Kita tak boleh kata, oh itu betul sebabkan dia puak aku. Sebabkan dia bukan puak aku, kita kena sokong. Kita kena tepih dia. Sebab dia bukan puak aku. Itu bukannya Islam yang bersifat adil. Itu yang dinamakan Asabiah. UMNO buat benda betul sebabkan dia puak, bukan puak kita. Bukan puak aku. Jadi tak betul. PAS dia puak kita sebabkan dia buat benda tak betul, kita kena sokong, pertahankan dia. Itu maknanya Asabiah yang disebut oleh Rasulullah. Sebab itulah saya anjurkan daripada peringkat awal, kita meletakkan Islam lebih tinggi daripada puak, daripada parti. Itu asas dia. Wallahu a'lam. Okey, sebab Dr. Ashraf sebut nama YB tadi, saya bagi peluang YB untuk cakap sekejap sebelum pergi pada Dr. Abu Hassan. Ya, terima kasih. Saya ingat yang kisah yang Shah Alam tu, apa yang dinyatakan oleh Dr. Ashraf tu diambil daripada berita harian ataupun utusan Malaysia kot. Ya. Sebenarnya apa yang berlaku betul lah, ya, iaitu ada kedai-kedai, bukan saja 7-Eleven, ya, di supermarket yang 24 jam yang menjadi masalah. Kerana apa? Kerana bila dia jual bir ni, orang-orang, anak-anak yang remaja ni daripada UiTM dan sebagainya, tengah malam 2 pagi, 3 pagi dia boleh pergi, dia boleh beli, ya. Lalu ianya memang merupakan satu masalah. Tapi masalah ini kita tak boleh atasi dengan kita ambil apa yang dikatakan tindakan yang tidak berasaskan kepada undang-undang. Dan inilah yang tersilapnya tindakan Datuk Dr. Hassan Ali, di mana dia rampas sedangkan PBT dah berikan lesen perniagaan kepada kedai-kedai ini. Lalu kalau dia terus ambil tindakan yang seperti itu, maka boleh dikenakan saman, ya. Kerana apa? Kerana dah ada lesen. Dalam lesen itu tidak mengatakan tidak boleh jual arak. Lalu apa yang berlaku? Akhirnya kita panggil semua datang bertemu Menteri Besar jadi sebagai pengerusi, dan benda ni tak pernah berlaku di mana-mana negeri di bawah pentadbiran dan pemerintahan UMNO Barisan Nasional. Bincang dengan 7-Eleven, bincang dengan yang satu lagi supermarket tu, akhirnya mereka setuju di Shah Alam Seksyen 1 hingga Seksyen 24, kawasan orang-orang Islam majoriti, yang kedai-kedai 24 jam ni dia tidak akan jual arak. Saya nak beritahu pada tuan-tuan, ini peristiwa yang Datuk Dr. Hassan Ali pergi rampas ni berlaku di Seksyen 8. Seksyen 8 dah lama dah dia komplain. Penduduk-penduduk dah komplain. Bila dulu adun UMNO dekat situ, bila komplain, dia kata minta maaf, tak boleh buat apa-apa. Tapi sekarang ini kita dah ambil tindakan. Hasil daripada itu semua 7-Eleven, Seksyen 1 sampai Seksyen 24, tak jual lagi bir. Masalah yang kita hadapi, satu masalah besar yang kita hadapi, kerajaan pusat mentakrifkan. Ni takrif sama macam loteri dekat Kota Baru Kelantan ni, ya. Kerajaan pusat mentakrifkan minuman keras yang mengandungi 80% alkohol ke atas. Itu perlu ada lesen khas. Tapi kalau macam bir, ianya tidak dianggap sebagai minuman keras, tak perlu lesen khas. Macam loteri kebajikan lah. Yang nak jual nombor ekor, Magnum, Toto, semua kena ada premis, kena ada lesen khas. Tapi yang nak jual Big Sweep, mana-mana pun boleh jual. Ni masalah perundangan. Ya. Okey, habis satu YB, ya. So ni nak kena faham benda tu. Bukan kita tunduk pada DAP. Tapi bila kita nak bawa perubahan, kita kena ambil kira undang-undang yang sedia ada dan kita kena tangani dan kita bawa perubahan. Okey, terima kasih YB. Saya ni kesian Dr. Abu Hassan duduk menulis terlalu banyak. Soalan belum sampai pada dia. Jadi kita kena bagi peluang yang banyak lah. Tak ada. Okey, Prof, ya, tengok 3 orang ahli politik bercakap. Jadi sebagai orang Melayu lah, Prof kata ahli akademik, melihat kepada senario pada malam ini, apakah Prof rasa dalam pilihan raya umum ke-13 nanti, dalam keadaan perpaduan begini, persamaan begini, kuasa Melayu terancam? Saya melihat dari aspek taktikal dan juga strategi, dan kepada sidang hadirin sekalian, ada betulnya beberapa ahli panel memberi teguran. Salah satu ciri manusia Melayu yang sangat penting kita pelihara adalah tata susila. Bermaksud sangat penting, saya ingin tekankan kepada seluruh rakyat Kelantan, apapun yang berlaku pada malam ini, saya rasa kita harus tegur. Pertamanya, kepada panel-panel sendiri,
apabila kita menghadirkan diri, saya anggapkan malam ini adalah tempat perbahasan strategi taktikal bagaimana nak menyelesaikan isu Melayu yang sangat runtuh ini. Yang pertama, isu bahasa. Saya ingin penjelasan. Siapakah yang sanggup daripada tiga-tiga orang ini mempertahankan bahasa Melayu dengan ruhnya, dengan jasadnya, agar anak-anak Melayu yang berada di sekolah, di universiti tidak mengalami peristiwa malang sepanjang 1990-an lagi. Saya mengatakan itu, apa strateginya nak mempertahankan bahasa Melayu? Sebab itu saya menghadirkan diri, saya ingin memberitahu, mesti diberitahu strategi. Kalau kita membuat keputusan pada malam ini tidak membenarkan bahasa Inggeris diangkat sebagai bahasa utama di semua universiti, kita buat pernyataan secara bersama pada malam ini bahawa kita tidak boleh membenarkan dia. Ini asasnya saya hadir. Saya nak tengok ini. Yang kedua, tentang isu-isu ekonomi orang Melayu. Kenapa kita tidak capai 30%? Saya ingin tahu dari tiga-tiga orang ini, apakah petakanya, apakah malangnya, apakah prejudisnya. Bukan tempat untuk kita bertembung, untuk kita berbalah di sini. Sebab tu saya minta sidang hadirin sekalian, bagaimana nak mempertahankan kuasa Melayu di dalam pilihan raya ke-13 nanti ialah bagaimana ahli-ahli politik yang berada dengan saya pada malam ini. Saya minta maaf, saya bukan ahli politik, maka saya harus bercakap sebagai seorang intelektual. Bagaimana kita nak menemukan kesepakatan? Saya tidak kisah wujud atau tidak wujud perpaduan di antara parti-parti politik. Malah secara strateginya saya mengatakan saya tidak bersetuju perpaduan sebab dia berbahaya kerana akan menjadi satu parti. Lebih banyak parti Melayu itu maka lebih baik kerana dia akan mewujudkan kuasa-kuasa yang berasingan. Kita sebut dalam bahasa Inggeris sebagai distributed management. Yang saya ingin tahu ialah bagaimana kita nak menguruskan kesepakatan. Bermaksud, jika ada negeri satu, negeri dua diperintah oleh parti Melayu, apa salahnya penguasa yang di atas, jika dikuasai oleh orang Melayu, membantu secara strategi agar negeri-negeri ini berjaya. Ini asas dia. Yang saya katakan, ini asas dia yang penting. Dan yang ketiganya ialah, yang saya katakan pada malam ini juga, isu yang sangat penting di dalam PHY ke-13 ini ialah isu bagaimana survival orang Melayu.